Lagu Cicak adalah lagu daripada Allahyarham Cikgu Naim, seorang legenda dalam Dikir Barat, dan Cikgu Naim meninggalkan kita 18 tahun yang lalu. Dan lagu ini diciptakan sebelum 18 tahun lagi, maksudnya saya anggarkan lebih kurang dari 20 ke 25 tahun yang lepas. Tapi alhamdulillah dengan lagu Cicak, dengan lagu Dikir Barat ini membawa Dikir Barat keluar negara. Orang luar negara semua suka dengan lagu Cicak. Satu bukan. Dan terima kasih idola saya, Allahyarham Cikgu Naim. Gitulah. Baik, seterusnya setelah kita nak santai-santai, yang kita nak dikit-dikit. Boleh tak saya nak ajak beberapa adik-adik kita dekat depan ni berdikir dengan saya atas stage. Tapi semua tengok sana, boleh? Boleh lah. Semua tengok sana bersama dengan saya duduk, boleh? Oh, boleh? Kita buat pengasingan, lelaki di sini, wanita di sana, boleh? Kita nak santai-santai. 3 minggu lagi study week. Relax lah. Baik, itu dia volunteer kita. 3 orang dah ada main dek. Handsome sekali je. Okey. Siapa nak fikir dengan saya? Jom naik atas ni. Main. Oh, ma. Duduk sini ni. Semua tengok sana. Oh, ma. Terbaik. Alhamdulillah. Terbaik. Oh, kamu. Terbaik. Tak ni ya. Gini. Kita kira borong, beli sikit semua naik, boleh tak? Wah, tepuk sikit. Baru betul. Ni anak muda. Ini yang kita nak. Bagus. Record konten mana ni? Ada konten. Bagus. Bagus. Mana mesej gawe tu? Bagi tahu saya nak bikin ni you, saya nak bikin you. Naik. Oh, lat lagi. Apa pula lat lagi? Alhamdulillah, memang kena salah lakon dulu tak? Oh, lambat sekali, depan sekali. Dek, okey, bertenang. Okey, siapa diploma, siapa degree? Diploma ke degree ke? Jadi kita UiTM semua duduk. Ya, wah, kau pula dengan balan. Ya, betul. Tapi kalau ada adik-adik wanita, adik-adik perempuan kita kan best juga. Di sana. Jangan risau, kita buat pengasingan cantik dah. Betul tak Ustaz? Kita kena asing Ustaz. Kemah Ustaz ni kita. Ada dah. Wah, sorry. Terbaik. Duduk. Ada nak pergi di situ. Ada
Terbaik. Bagus. Terbaik. Okey. Boys, cukup ke tak cukup? Nak lagi ke? Kalau nak, marilah adik-adik kita berdikir bersama sikit lah. Dua lagu je lagi ni. Okey. Confirm setakat tu Confirm